Adakah introvert itu adalah salah satu simptom depression? Introvert, extrovert adalah personality. Tetapi personality introvert banyak dikaitkan dengan orang yang tak banyak cakap. Extrovert adalah orang yang suka bercakap atau suka bersosial. Adakah introvert itu simptom depression? Boleh kata ya dan boleh kata tidak. Kita kena faham, apabila seorang itu kurang cakap, dia dikenali sebagai introvert. Sama juga apabila kita dalam kesakitan. Contohnya lah, kita demam. Automatically orang yang extrovert pun akan menjadi introvert. Sebab kita sakit, kita tak nak bercerita dengan siapa-siapa pun. Contohnya, kita sakit mata, kan? Sakit mata pun kita tak nak bercakap dengan orang lain. Sama juga dengan kesakitan mental. Apabila kita dah sakit mental, contohnya anxiety, depression, bipolar, semua ni, kita dah mula akan jatuh kepada introvert. Ada yang pesakit-pesakit yang telah sembuh, mereka rasa mereka introvert, tetapi apabila dah sembuh, mereka kembali kepada extrovert. Jadi ia agak subjektif untuk mengatakan introvert ni adalah depression, tetapi kebanyakan orang-orang depression akan menjadi introvert.